kali ni memang bukan unboxing. Kita kelainan sikit, aku just nak share sekadar perkongsian koleksi Michael Jackson aku apa yang ada. Okay, so kita terus jump into it lah. Aku malah nak buang masa. So sebab movie Michael dah nak keluar dekat wayang, kita orang semua tahu. So aku rasa macam okay, aku rasa ni waktu yang sesuai kalau aku nak buat konten untuk share apa collection Michael Jackson yang aku ada dalam, yang aku kumpul sejak kecil. Okay, first kita ada ini album Dangerous. Ini aku rasa album ni tahun 1999 tapi tak adalah aku beli waktu tahun 1999. Aku lahir sini 1997. Ni aku beli dekat, ingat lagi, kedai Speedy. Okay, Jam, When You Wanna In The Closet, Remember The Time. So aku rasa kalau dalam album Dangerous ni aku paling suka Giving To Me, Black or White, Who Is It, Remember The Time best juga, and Dangerous lah of course, iconic. Okay, ini album Dangerous guys, memang dah babuk dah ni. Aku lap dah dulu. This Is It pula dalam ni. Dah campur. Dah aku tak tahu lah mana CD sebenar dia kat mana. Dah ke mana dah. Ini aku pun simpan sejak aku beli ni tak tahun 2000 berapa dah guys. Tak ingat doh, dah lama sangat dah. Thriller 25th Anniversary, World's Biggest Selling Album of All Time. Thriller Michael Jackson. Ada ini dulu zaman budak-budak takkan faham dah. Dulu nak beli CD ada tampan ni make sure it's not fake. Ada logo ni original. Ni kita zaman kedai CD, kedai Speedy sekarang dah tak ada dah. Aku rasa Speedy banyak dah tutup ke dah tak ada langsung lah. Scary-nya. Okay, dulu aku kecil aku takut doh. Selalu kalau kat bilik aku tiba-tiba album ni terbalik macam ni, aku cepat naikkan sebab aku takut tengok gambar belakang ni. Trailer ni ada banyak lagu-lagu yang best lah bagi aku. Wanna Be Study Something is one of the best yang aku suka. Thriller of course iconic, Beat It, Billie Jean, Human Nature. Aku rasa ini zaman orang kata boleh panggil zaman prime Michael Jackson ni album lah. Sebab ini dia menang 5 Grammy dalam satu malam. Ingat sikit Michael Jackson DVD. DVD elok lagi kau dah teruk dah guys. Dah bercap-cap dah comot. Memang rindulah zaman-zaman CD kan. Budak-budak takkan faham. Budak sekarang Apple Music, apa lagi? YouTube Music, Spotify. They will never know. Dulu semangat nak beli CD, lagu main lagi. Ni semua lah ada lirik. Wanna Be Study Something, Maybe Be Mine. Tengok dulu ada lirik. Dulu bukan Google tau nak cari lirik. Beli album tu baca dari sini tau. Gila lah, sekarang Spotify dah ada lirik dah sekali. So itulah how time changes kan. Dulu industri music ni daripada CD dulu, zaman yang CD warna hitam tu, vinyl kita panggil, vinyl. Yang CD besar pecah piring pun hitam tu. So pergi ke videotape and then to CD, and now semua digital lah sekarang. Kita ada album This Is It. Ini dia keluar waktu selepas dia meninggal lah. Okay, dan memang sedih bila dia tiba-tiba CD Kenny G. Tiba-tiba Kenny G. Aku tak tahu mana CD dia pergi. Tadi CD dia dekat yang Dangerous tadi. Tercampur-campur dah guys. Aku tak tahu, aku tak ingat macam mana tercampur-campur. Black or White, ni gambar-gambar footage dia waktu dia buat rehearsal. Agak sedih lah sebenarnya sebab this will be, aku rasa kalau jadi konsert dia ni will be one of the biggest comeback in history lah. Okay, aku dah tengok dia punya rehearsal pun aku rasa macam kalau jadi dia punya konsert ni alangkah best ni. Tak nak tutup dah guys, tak payah tutup lah. Macam gitu je lah. Ni lagu-lagu dia masukkan apa lagu-lagu yang sepatutnya dia perform waktu This Is It concert kalau jadi. Next is King of Pop, Michael Jackson. Okay, yang ni aku rasa dia campur yang ada 2 CD ni This one, this two. This one is from zaman Thriller sampai Bad. Aku rasa campur-campur jugalah. Ada They Don't Care About Us. So dia memang remix dia. Yes, memang mix. Tiba kat sini Don't Stop Together Enough. Billie Jean 2008. Ada Kanye West pula. Okay, so ini memang orang panggil mega mix punya CD lah. Tak tahu macam nak buat keluar. Memang babuk dah. Dah lama tak tengok ni. Memang aku minat gila Michael Jackson dulu guys. Korang tak tahu tapi aku praktis menari macam dia. Mak kau. Bukan CD saja. Ini bawa petunjuk CD. Ada benda lain lagi aku beli. Tengok lirik dia, gambar dia. Dia adakah CD dia masih ada?
Mana ni? Masih ada disc 2. Disc 1 jangan tanya aku mana pergi. Aku tak tahu. In celebration of Michael Jackson 50th birthday, first ever collection tracks voted by fans. So, sepenuhnya dia umur 50 tahun album ni keluar. Okay. Aku tak ingat dah tu. Tak ingat dah. Zaman-zaman sekolah ni. Inilah idola aku dulu guys, Michael Jackson. Dan aku rasa kena shout out pada mak aku, sebab mak aku yang introduce Michael Jackson dekat aku. Okay, Escape. Okay, ni album yang 2014 actually. Ramai orang tak tahu kewujudan album ni sebenarnya, sebab yang ni sebenarnya new music from Michael Jackson. Tak adalah new, but waktu ni 2014, dia meninggal tahun 2009. Tak logik pula macam ni dia buat lagu. So ini semua unreleased tracks yang dia pernah rekod dekat studio tapi tak dapat masuk the final cut untuk release dalam album tu. Contohnya aku rasa Chicago ni album Thriller tak silap ke Bad, aku tak sure, tak ingat lah album mana, tapi ini semua yang KIV punya lagu lah. Lagu-lagu yang tak shortlisted, yang tak jadi, tak siap lagi, yang dia orang siapkan, dia orang remixkan balik, buat dalam modern beat and dia release balik. So ini semua lagu-lagu yang dia pernah rekod dulu dah, and then dia buat jadi macam baru. Escape. Senang lah dia buat duit ambil kerja-kerja yang tak siap, dia tolong polishkan, dia keluarkan and then advertise sebagai new song by Michael Jackson. Tapi best juga bagi aku dalam tu. Tapi it doesn't feel the same, sebab aku tahu Michael ini bukan lagu baru daripada dia, lagu-lagu lama yang re-release. Okay, ini DVD, ini cerita. Ini macam dokumentari Michael Jackson Unmasked. Aku dah tak ingat, RM30 dia dulu dia release. DVD video dulu DVD, belum Blu-ray lagi, tak ada Blu-ray. Ini original bukannya yang ada intro tu tak. Bukan, kita beli ori. Okay, ori Unmasked. Aku tak ingat dah cerita pasal apa. So dokumentari daripada kehidupan dia daripada awal sampai habis lah. Aku tak ingat dah. Aku tengok tu, semangat weh. Apa lagi aku ada ni? Michael Jackson Moonwalker. Tengok RM30 je dulu. Sekarang CD Blu-ray berapa? 200 kan. DVD dulu RM30 je. A movie like no other. Dan semua CD-CD ni tak boleh nak pakai dah. Aku rasa I don't think dulu PS2 boleh main DVD, sebab PS2 memang CD dia DVD format. PS5 dah tak boleh dah main DVD. Aku rasa dia boleh main Blu-ray CD je. Okay, Moonwalker, ini aku ingat dulu, aku selalu pasang. Aku suka ni sebab ini daripada zaman Bad. Aku rasa it express the creativity side of Michael lah. Dia ada a few music video dalam ni. Ada Smooth Criminal, ada Bad, ada Leave Me Alone. And rupanya aku baru tahu yang semua music video tu dia connected in some way. Contohnya Speed Demon, dia connect dengan Leave Me Alone, dia connect dengan a few more come together macam tu lah. Daripada yang music video tu dia connect with each other. Tengok dalam ni music videos include Man in the Mirror, Perspective, Leave Me Alone lah, Come Together, Moonwalker and more. So yeah, best lah ni best lah. Dulu aku tengok memang aku memang impressed lah dengan Michael Jackson. Okay, ini pun ada dokumentari Michael Jackson, The Life of an Icon, RM60, mahal sikit. Okay, featuring Catherine Jackson, Tino dan David Jackson. Okay, ini semua dia punya family members lah. Interview, tanya pendapat family yang Michael ni macam mana dulu semua. Sedih sebenarnya ni, sebab ni memang fokus on macam mana mak dia cerita, macam mana Michael ni dulu kecil, apa struggle dia yang hanya mak dia je tahu, yang apa yang Michael hanya cerita dekat mak dia. So ya, macam-macam weh, tengok hebat lah. Aku dulu punya Michael Jackson fan, jangan bawa main dah. Tengok ada lagi Michael Jackson Immortal. Okay, ni aku rasa selepas Escape ni album. Again, this is another re-release album dia. Lagu semua sama, cuma dia tolong improvise kan. And ni macam dia buat ada konsert tak silap Immortal ni. Tapi dia buat konsert tak ada lah. Ada Michael, dia honoring Michael Jackson. So dia akan pasang semua lagu Michael and dia buat twist, remix sikit. Some of them are good, some of them are not good. Ada yang aku prefer the original one, tapi some of the songs memang lagi sedap lah. Okay je. My favourite album. Okay, kalau kau tanya aku Michael Jackson era ataupun album apa aku paling suka, aku paling minat era Bad, 1987 punya era. Bagi aku, walaupun orang kata prime dia zaman Thriller, tapi bagi aku his prime time is waktu ni, Bad album. Walaupun tak menang Grammy banyak, tapi dari segi music video, lagu, aku banyak
minat dekat Bad ni. Okay, aku suka lagu Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon best, Liberian Girl best, Another Part of Me. Okay, Man in the Mirror, very powerful song. Dirty Diana, come on. Smooth Criminal, Leave Me Alone, I Just Can't Stop Loving You. Most of the song dekat Bad ni aku suka and aku tahu. So that's why aku suka gila lah. Album Bad ni memang best lah. Aku malah nak buka, hati hancur pula. Kita banyak nak go through ni, aku tak nak video ni lama sangat. Ini mak aku punya. Dia beli dulu-dulu. This is the first one yang dia beli, album Michael Jackson. Dia pasang dekat dalam kereta dia. And aku terus jatuh cinta. Aku terus minat Michael. Terus aku nak tahu Michael Jackson ni siapa. Terus aku buat research sendiri. Aku tengok YouTube, video dia menari dulu. Mak aku kata dia dulu memang fenomena lah. Orang kata dia ni memang one of the biggest artist of all time. But waktu aku minat ni dah tahun 2008 2007 mak aku beli ni. So time tu Michael tak adalah aktif sangat. So aku tak tahu siapa Michael Jackson ni. Baru aku tahu hebatnya dia dulu. Tengok aku minat sangat album Bad. Aku beli dia punya 25th anniversary. Yang tadi warna hitam tu is the first album Bad yang aku beli. Yang ni aku beli balik bila dia keluar ada 25th anniversary. Semangat aku ni. Cari weh. Sanggup bila tahu hari release day, aku pergi berlari pergi kat Speedy. Cari weh. Sebab ini best dia re-release balik. Aku rasa tak ada apa yang beza pun. Lagu semua sama je aku rasa. Ada lagu-lagu yang tak pernah release. Dia releasekan. Yang ni lengkap. Ada CD1, CD2 macam lain di belakang ni. Apa CD belakang ni? Aku pun tak tahu guys. Apa CD belakang ni? Okay, yang ni. Dia punya lyrics. Okay. Oops. Okay. So itulah dia guys. Album Bad 25th anniversary. Cantik dia punya artwork dah biasa cakap pasal cut design. Dia punya album tu cantik. Okay, and then last but not least untuk kategori CD, kita ada Michael Jackson's Vision. Okay, ini memang mahal. Aku ingat dalam 200 tak silap aku beli dekat Speedy. Aku sanggup simpan duit sekolah aku. Mak aku bagi duit sekolah, aku simpan jimat nak beli yang ni. Sebab aku tahu yang ni ada semua music video dia. Tengok dah rosak sikit dia punya cover ni. Best tu tengok. Tengok. Zaman-zaman dulu akan faham. Kau boleh nampak ke dia punya gambar gerak-gerak tu? Okay, baru atas bawah. Apa tak kita panggil yang tekstur macam ni, aku lupa dah. Gerak-gerak weh. Gila tu. Zaman dulu yang apa ni? Aduh. Dah smudge dah. Tak boleh jual balik dah ni. Ada 3 CD. This one, this two, bonus disc. Kau 3 disc. Apa bonus? Let Me On The Boogie, The Jacksons. Zaman-zaman dia muda dalam The Jacksons ni, semua lagu-lagu, semua music video yang dia pernah buat. Memang layan weh. Dia dulu pasang CD ni, tengok je. Aku study satu-satu music video dia. Ni buku ni pun dah rosak dah. Aku ingat dah rosak dah buku ni. Babuk. Tengok lagu The Way You Make Me Feel tahun 1987. Ni dia punya kru semua. Best lah. This tu. Michael looking good. Okay, dah rosak. Aku tak nak pegang banyak sangat. Lama sangat. And babuk. Okay, kita tak berakhir kat situ. Aku ada lagi a few things. Ini besar guys. Terbalik. Lama ini. Ni aku beli dekat Big Bad Wolf Damn, berapa ringgit? RM30 je. Nampak mahal kan? Big Bad Wolf memang tempat best. Dulu sebenarnya once upon a time, Big Bad Wolf memang semua buku harga murah. Aku tak tahu sekarang bila aku pergi, tahun lepas ke 2 tahun lepas, dah macam tak murah sangat dah buku dia. Aku macam, dulu macam murah je. Aku bayangkan buku macam ni RM30. Dah bertumpuk-tumpuk dah. Ya Allah, dah lama sangat guys. Dengar tak? Ni macam tulang orang tua dah. Ni semua quote-quote orang towards him. He broke barriers, blah blah blah. Dah kotor dah. Macam-macam guys. So dia akan ikut. Ni saya ada macam prototype lah. Replika dia punya tiket dulu di Jackson 5. Dulu tiket macam ni je guys simple. Ini album lagi. Ni yang best. Lama. Nanti aku suka buku ni. Macam-macam. Cik simpan balik ni.
sempena movie. Ketika movie dia nak keluar lagi, kita akan dapat tengok semua benda ni in action lah. Ni dia dah besar sikit. Aku tak nak go through one by one, lama weh. Banyak page ada ni. Ni zaman Grammy Redemption. Rasa ni bilik. Victory Tour. Man, dia memang zaman prime dia dulu, orang kata siapa je tak kenal Michael Jackson. Pergi je mana-mana. And bayangkan waktu dunia sebelum adanya internet, Michael Jackson ni dikenali satu dunia. Without internet guys. Hebat tak dia? Ni zaman back aku punya favourite era. Bagi aku time ni dia dah handsome dah. Bagi aku dah cukup dah. Dia tak dia patutnya jangan go further dah. Jangan putih sangat. Dia dah putih macam ni, bagi aku dia dah, aku rasa he's done too much. Tapi mungkin dia terpaksa sebab dia kan penyakit kulit. So maybe dia terpaksa putihkan lagi kulit dia. Kita tak tahu, we don't know what he's struggling kan. Dia ada penyakit kulit vitiligo. So maybe dia terpaksa putihkan lagi untuk cover up dia punya. Oi dengar. Ini dislike. Ini dislike. Gambar dengan Donald Trump. Ni zaman Invincible. Ni zaman comeback dia. Sampailah habis. Itulah buku yang pertama. This is apa nama dia? Like this, a tribute to the King of Pop 1950 until 2009. Ada banyak weh. Tengok. Michael, The Man and His Magic. Buku lama. Chapter 4, Chapter 5, Forever Michael Era, Chapter 7, Off the Wall. Tengok ni semua macam cerita pasal kehidupan dia. Kau nak tahu aku baca ke tak apa habis? Tak pun. Dia just rasa macam satu kepuasan dapat beli barang yang ada kaitan dengan Michael. Tu je. Tengok silap gambar je. Oh, look at that. Nanti dah tua aku nanti kot. Aku dah bersara nanti, baru aku take time baca satu-satu. Sorry, angin sikit guys. Rabuk keluar. Ini buku lagi. Buku tribute lagi. Berapa banyak buku tribute aku ada ni. Michael Jackson Treasures pula. Macam-macam lah. Aku beli ni over the years lah. Dia bukan beli sekali serentak dekat Big Bad Wolf tu. Tak. Dia macam the next following year aku beli. Then beli lagi. Ni banyak dia buat macam tu. Macam scrapbook. Dah semangat nak tengok movie dia ni nanti. Dia memang hebat lah. Macam ni ke tiket dia? Lama. Style dulu tiket konsert dulu. Tak bosan. Create your history. Lepas tu habis. Okay. Again aku scroll through je. Banyak nak scroll satu-satu. Okay, ni last guys. Ni last. Ini last. Ini aku rasa Michael Legend Hero Icon. Includes free poster. Aku tak tahu aku simpan lagi tak poster dia tu. What is Genius? Ni gambar dia dengan adik Janet Jackson. 1970s, 1980s. The top charts ke. Ini gambar dia dengan family dia. Trailer Billie Jean. Greatest music video ever made. Memang mak aku cerita trailer punya music video tu, bila first time tengok, semua macam terkesima orang kata. Sebab tak pernah lagi orang tengok music video yang effort dia sebegitu sekali. Michael do all out dekat music video. Sebab mak aku kata dulu music video singer selalu malas nak buat. Diorang lagi fokus lagu tu je. Music video diorang selalu buat asal-asal boleh je, macam mana nak effort. But Michael tak. Dia kata dia terbalik. Dia music video dia all out. Music all out, music video dia tak pandang sebelah mata. Dia all out juga buat music video. Sejak tu mak aku kata music video slowly singers macam take it seriously lah. Sejak tu baru kita nampak music video best-best. Tu sebab kalau kau tengok music video
lagu-lagu lama before Michael lah, before zaman Michael, music video semua macam biasa je. Macam tak ada effort lebih pun. Pandang kamera nyanyi macam tu, nyanyi macam tak nak nyanyi. Macam tu je. Tapi Michael dengan menari, ada storyline, dari situ orang macam best lah. Dari situ orang selalu look forward music video Michael Jackson. Dan tu sebab ada ni, did you know dia yang paling rajin buat music video. Kau bayangkan dalam album album Thriller, dia buat music video Billie Jean, dia buat Thriller, dia buat Beat It, dia buat apa lagi, lagu apa dalam Thriller? Aku tahu 3 tu, ke ada lagi, maybe more, yang dia buat music video. Rajin dia buat music video untuk lagu-lagu dia. Even Bad pun, Bad banyak dia buat. Leave Me Alone dia buat, Liberian Girl dia buat, Smooth Criminal dia buat, Bad dia buat, aku dah sebut belum, Dirty Diana dia buat, Come Together dia buat. Almost all the music yang dia buat, semua dia buat ada music video. Sekarang mungkin singers dah macam fokus 1 to 2 music je, yang top baru dia buat music video. And kadang-kadang terbalik, orang release lagu, music video datang kemudian. Dulu-dulu mak aku kata memang music tu first time dengar dekat music video. Music video keluar dulu, baru orang kenal music tu, baru orang kenal lagu tu. Sekarang terbalik, sekarang penyanyi keluar lagu dulu, baru music video datang kemudian. Ada yang macam tu. Tu mak aku kata dulu orang nak tahu lagu tu kena tengok music video MTV. Kalau aku tahu lah, aku Gen Z tak membesar sangat dengan MTV. Mak aku kata zaman MTV lah selalu tunggu tengok. Kalau Michael Jackson ni seronok tengok lagi, sebab dia punya selalu seronok nak tengok. Ini saja untuk video kali ini. Just nak share je sebab movie Michael dah nak keluar. So make sure korang pergi tengok lah, sebab aku rasa aku sangat excited. Aku dah lama tunggu biopic Michael Jackson keluar. Sebab selalu dah tengok dah ada pasal Elton John, dah ada pasal Elvis Presley. So aku memang dah lama tunggu Michael Jackson, sebab aku tahu kalau penyanyi yang lama-lama, aku memang minat Michael Jackson je. Elton John tak minat sangat, Elvis tak minat sangat. Kan Michael Jackson ni je yang aku memang betul-betul minat. Penyanyi yang lama-lama lah, yang zaman-zaman millennials ataupun boomers semua besar kan. Gen Z jarang lah nak minat Michael Jackson. Mungkin ada yang macam aku, tapi generasi Alpha lagi lah, aku rasa dia orang tak minat sangat. Sebab kita tak membesar, kita tak dapat saksikan kehebatan Michael ni waktu zaman prime. Mak ayah kita je, the boomers and millennials, dapat tengok ke zaman kegemilangan Michael Jackson ni waktu dulu-dulu. Okay, alright guys, sekali ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa leave like, subscribe channel aku, and see you guys in my next video. This is Sony Vibes. Peace out. Pew.